Yo, Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni abaikan dah lama tak buat video. Saya baru start, saya ada upload video vlog, vlog santai. Yang korang tengok yang vlog santai yang korang minat sangat, yang teringin nak jumpa Kak Ida, teringin nak jumpa Kak Yati. Alright. So, sebenarnya video tu dah masa tu Malang Gala. Alright, nanti saya akan cerita pengalaman saya macam mana saya pergi Malang Gala tu. Itu next video nanti, alright. So, hari ni abaikan nak buat video kali ni sebab hari ni adalah musim Agent Ali The Movie 2 kali ni. Dan sebenarnya abaikan memang dah plan awal untuk nak beritahu korang. Ini bukan video spoiler ya. Tapi kali ni saya nak buat video berkaitan minggu ni, iaitu untuk Sembang Santai. Topik yang kita nak masuk itu Sembang Santai episod yang kedua. Dua ke tiga, saya tak pasti episod berapa. Dan kali ni iaitu musim Demam Agent Alisha. Siapa rasa minggu ni kenapa banyak TikTok semua kan? Demam Agent Alisha kali ni. Bukan demam Agent Alisha je, Agent Rizwan, Agent Ali, Agent Alisha. Sebab minggu ni memang orang suka watak Agent Alisha. Yang mengalir suara iaitu Kak Yati Kak Yati. Kalau nak panjang ayat tu memang panjang lah. Alright. So saya, kalau nak beritahu korang ya, saya ada pernah jumpa Kak Yati dekat Malang Gala. Boleh tengok gambar ni. Sebab saya ada jumpa Kak Yati dan saya ada borak dengan dia yang dia kenal voice actor Doraemon. Nanti saya akan cerita lebih dalam lagi pasal Kak Yati ni. Dia ada voice actor lah yang paling banyak. Nanti saya akan ceritakan. Alright, the next video nanti. So video kali ni kita nak sembang pasal iaitu Demam Agent Alisha. Alright, so saya tak tahu kenapa minggu ni banyak gila posting video. Ada yang lelaki macam sebaya-sebaya saya ni. Kalau macam budak tu saya tak pastilah. Budak belajar kan, macam biasa kan. Tapi untuk macam umur saya macam ni, ada 25, ada 24, ada 23. Ada tengok Agent Ali The Movie 2. Ada yang posting yang dia, macam mana nak cakap ya? Okay. Lagi satu adalah yang paling hebat sekali. Dia ambil gambar shot. Gambar kita tengah lelaki tu tengah makan. Makanan tu dah siap. Ambil gambar shot ni, ambil contoh shot macam ni kan. Diletak gambar Alisha tengah-tengah. Itu yang paling pelik sekali. Itu paling pelik sekali lah. Saya tengok macam wow. Gila betul-betul ni. Ini betul-betul rare, betul-betul gah ni kan. Sebab tu bila saya tengok punya posting TikTok, penuh sangat penuh TikTok saya FYP punya. Sebab apa? Bila saya tengok posting diorang, memang penuh gila posting-posting yang diorang hantar. Bila saya tengok, lain macam ya dengan lelaki ni. Letak gambar Agent Alisha tengah makan, siap tulis caption lagi. Saya ada berteman ni. Punyalah ayat dia tu, berteman bersama dengan Alisha. Lepas tu sembang macam mana nak tu. Itu tak nak spoiler lah benda tu kan. Tapi fenomena Agent Alisha sangat kuat lah. Alright. Lepas tu ada yang diorang repeat balik cerita TV series tu. Dia suka Alisha yang lama, dia suka yang season 2, ada yang suka season 3, ada yang tengok movie 1. Itulah fenomena watak Agent Alisha yang boleh dikatakan dia naik balik. Okay. Dan saya tahu orang pergi tengok Agent Ali The Movie tu semata-mata nak tengok Agent Alisha. Mantap. Sebab nak tengok Agent Ali dengan Alisha tu kan. Sebab dalam cerita tu, kalau nak tahu, Agent Ali dengan Agent Alisha tu kawan ataupun persahabatan. Dalam movie Agent Ali The Movie tu pun tentang persahabatan. Sampai sedih tau tengok cerita tu. Terlalu banyak sangat gambar-gambar yang diorang edit video, yang diorang posting video tu. Bila saya tengok macam, what? Terlalu banyak gambar FYP diorang bagi tu. Oh ya Allah, hai. Saya main scroll TikTok. Scroll. Ada gambar Alisha duduk meja bersama dengan ni, siap caption lagi. Memang gempak gila. Musim Demam Agent Alisha ni bertembung kali ni. Right? So, memang untuk Agent Alisha ni lelaki je, umur sebaya macam saya ni kan. So, yeah. Ada juga Agent Rizwan lah. Okay, Agent Rizwan memang perempuan memang gila, minat gila lah. Sampai kan orang perempuan tu suka sangat Agent Rizwan sebab handsome. Aku tak tahulah nak cakap apa lagi lah.
Tapi korang tengoklah sendirilah. Tengok kat Agent Ali the Movie 2 dekat Pawagam sekarang. Alright? So nanti saya ada buat unboxing card yang saya dapat autograph nanti. Nanti sekejap lagi saya akan tunjuk. So rasanya itu saja video kali ni. Minggu ni adalah musim Agent Ali the Movie 2, Demam Agent Ali. Alright? So kali ni memang banyak gila lah pasal Agent Ali, Agent Alisha kan. Terlalu banyak sangat TikTok minggu ni. Dan banyak FYP masuk musim Agent Alisha, Demam Agent Alisha kali ni. I don't know nak cakap apa lagi dah. Tapi itulah fenomena Agent Alisha ni. Kak Yati memang power gila. Jujur, Kak Yati memang power gila. Mesti diorang cari ini. Right? Sebab pelik jugalah orang zaman sekarang ni. Memang dahsyat. So anyhow, rasanya tu saja video kali ni. Memang panjang gila video ni, dah 10 minit. Saya tak nak panjang video. So anyhow, apa pendapat korang tentang video kali ni tentang musim Demam Agent Alisha? Cuba korang komen dekat ruang komen di bawah, alright? So siapa yang dah tengok Agent Ali the Movie tu, cuba korang komen best tak cerita tu. Dan saya ada tengok juga TGV Rawang, sangat-sangat bagus. TGV Rawang memang penuh gila. Saya memang anak keluarga saya memang orang Rawang. So saya memang orang kelahiran dari saya memang orang Hulu Selangor. Jadi saya duduk Bukit Buntung memang berdekatan dengan Rawang. Memang orang Rawang memang penuh. Saya tengok TGV apps tu memang penuh gila. Full house. Hampir nak sold out tiket tu. Mantap TGV Rawang. Right. So itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel tu. Peace out. Assalamualaikum. Goodbye semua.